Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memerintah dan mentadbir seluruh alam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ila an qala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Tazkar atau bukan surat 15. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ketahuilah, perenggan yang bawah sekali, ketahuilah sebagaimana zikir itu disunahkan, maka demikian halnya duduk di dalam majlis zikir juga disunahkan. Mana dia? Kalau kita kata zikir itu sunnah, berzikir itu sunnah, duduk dalam majlis zikir itu pun disunahkan. Duduk tak cakap apa lah. Dapat pahala majlis zikir ni tuan-tuan. Duduk pun dapat pahala, tidur pun dapat pahala. Yang masalahnya ialah yang cakap, itu tak ada. Kosong. Majlis zikir ni dia tak ada lah. Dia senyap lah. Itu maksud dia. Kalau kita duduk dalam majlis, satu buku majlis zikir, kita masuk dan duduk saja, kita dapat pahala sunat. Semacam kita masuk dalam majlis kuliah kita malam-malam. Kita datang ke masjid, kita duduk diam je. Duduk diam, kemudian tidur. Lebih berfaedah daripada orang yang bercakap dan mengganggu orang lain. Itu azal muslimin. Dosa dalam majlis mengaji, bila kita mengaji, kita bercakap dan suara kita dengar pada orang lain mengganggu dia punya program, itu salah dan dosa. Tapi main dengan bercakap ni kita boleh berhenti. Kan? Sekarang kita dalam masjid ni sama dalam tempat lain. Jadi kalau dalam masjid ni, kalau kita nak cakap pergi kat luar jauh-jauh sikit kan, ada setengah tempat tu dia punya bersembang, kadang-kadang kita slowkan kita punya mic ni, kita tak dengar. Dia macam dia sedang bagi ceramah. Itu hebat dia ada setengah tempat. Tempat ni tak berapa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi maksudnya di sini masuk dan duduk saja, tak buat apa. Itu majlis zikir. Majlis zikir. Nanti kita tengok apa dia majlis zikir tu. Ada banyak dalil tentang hal tersebut dan akan dinukilkan di tempat masing-masing insya-Allah. Sebenarnya dalil tentang hal itu terlalu banyak, dan Imam Nawawi kata dia akan bagi nanti selepas dia akan bagi. Sebab itu kita kena baca mukadimah ni supaya kita faham kita. Kalau kita tak baca mukadimah ni, kita tak akan faham isi dalam. Kita baca juga. InsyaAllah cukuplah kiranya dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, hadis yang tak nak kuliah, saya nak baca. Saya nak baca bagi hadis kita ni. Habis kita ni kan balik malam faham. Saya sebut 15 dia. Saya belum makan ni. Bila air kurang, oksigen pun kurang. Baik. Dapat hiburan. Dapat. Semua ada kita. Kalau tak ada, kita download dalam ni ada kan? Internet ni. PDF ada. Tak ni harga dia berapa tu? 60 kan? 60 kalau simpan saya RM2, saya akan beli 5 lah. RM2 tak ada.
Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum birriyad", apabila kamu melalui taman surga. Riyad ini ialah taman. Tetapi kalau disebut dalamnya Riyadul Jannah ialah taman surga. Apabila kamu lalu di taman surga, maka mengembalalah, itu mengembalalah, benda mengembalalah. Farta'u ini ialah kalau kamu masuk dalam kebun, jangan duduk saja. Petiklah buah. Ambil buah-buah dalam tu. Apa dia ambil semua. Tapi jangan ambil kebun. Orang ni ambil. Kebun kita lah. Dia baca hadis tak kata masuk kebun ambil semua kebun orang. Kebun kita saja. Rugilah bila kita masuk dalam tu, buah dah elok, boleh makan, kita tak makan. Baik, kata Nabi SAW, bila kamu lalu taman-taman surga, farta'u, maka kamu petiklah, ambillah apa saja di dalamnya. Qalu wa ma riyatul jannah ya Rasulullah. Sahabat tanya, apa dia taman surga itu? Hilakuz zikir, ialah halaqah zikir. Saya walaupun ada disebut di depan nanti halaqah zikir ni, halaqah zikir ni semua perkara yang untuk beribadah kepada Allah, itu nama hilaqah zikir. Baca Quran, majlis sembahyang, majlis ilmu, majlis selawat, majlis apa saja, semua dia dinamakan halaqah ni. Ini juga dinamakan halaqah zikir. Halaqah zikir mesti ada malaikat datang berkumpul. Sebab tu jaga jangan sampai malaikat tu lari. Jangan sampai malaikat lari. Biar orang tu lari, jangan malaikat lari. Itu satu rahmat. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah. Kerana majlis zikir itu ada malaikat-malaikat, kata Nabi SAW. Allah meletakkan malaikat-malaikat yang berjalan sayyarat di muka bumi, mencari, dia cari. Demo ni kerja demo cari mana majlis. Kejap tadi dia datang. Dia tengok demo ni makan relax dulu, bagi dia makan. Betul. Tetapi bila kita masuk dia pun datang. Dia tengok, oh ni majlis zikir. Tapi dia menyakit sembang tu, dia pun ada cabut dia tadi. Tak. Dia tunggu sekarang dia sudah dulu. Nak nampak malaikat? Tak. Saya ada tip untuk tuan nampak malaikat. Saya nak bagi hari. Nak tengok betul-betul malaikat tu macam mana, ada tip dia. Tip dia yang paling ampuh sekali lah, tuan mati hari ni. Tuan kan? Nampak malaikat. Confirm dia, aku tip dia. Ada lain tip lain tak ada. Tip tu je, mati hari ni. Hari pertama kita mati, kita nampak malaikat. Bukan kita hari pertama. Ketika kita nazak itu, malaikat dah ada tepi kita. Baru nampak, oh ni malaikat. Okey. Tapi kita tanya ada tip tak ada. Baik. Kemudian fa iza atau alaihim hafu bihim, dan apabila dia jumpa je majlis tu, mereka duduk mengelilingi. Ada tuan-tuan sebelah tu ada malaikat jin tadi. Syaitan pun lari. Majlis zikir syaitan pun lari. Tapi ada majlis zikir syaitan pun ada, malaikat pun ada. Tak ada. Dia tak boleh kumpul. Syaitan tak boleh duduk dengan malaikat, dan malaikat tak boleh duduk dengan dengan mereka. Sebab tu majlis tu, kalau majlis tu nak dapat malaikat saja. Kalau nak ajak syaitan sekali, boleh. Jadi jangan jaga adab. Halaqah zikir itu tak dijaga. Itu dia. Jangan bagi dia lari. Jangan bagi dia. Baik. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Muawiyah radhiyallahu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju majlis para sahabatnya. Baginda bertanya, apa yang membuat kamu duduk di sini? Nabi tanya pada sahabat. Sahabat duduk apa ni lah? Ataupun di masjid tu dia lalu ada buat halaqah kan? Ada untuk di belakang, ada untuk tepi, ada untuk depan kan? Kemudian Nabi tanya kepada mereka, kamu buat apa kat sini? Mereka kata apa? Jalasna nazkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam.
wa manna bihi alaina. Kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan memujinya di atas hidayah yang telah diberikan kepada kami berupa Islam. Sahabat kata, kami duduk ni tak ada cerita lain. Cerita kami cerita pasal agama. Kita duduk di masjid, nampak macam bising tau. Pergi dekat-dekat tengok, dia macam cerita. Dia macam cerita tentang nak naik buat berapa esok, ngaji yang punya. Itu dia. Jangan cakap dalam masjid. Bawa pergi kita cerita lain. Kemudian kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi kata, wallahi ma ajlasana illa zat. Kata sahabat, demi Allah kami duduk hanya berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku meminta kamu bersumpah bukan kerana curiga. Nabi kata, aku suruh kamu sumpah betul kamu berzikir kepada Allah bukan sebab Nabi tak percaya, tetapi Nabi nak bagi tahu. Nabi kata apa? Akan tetapi Jibril mendatangiku dan berkata kepadaku bahawa Allah membanggakan nama kamu di kepada malaikat. Sekarang ini Nabi nak beritahu bukan sebab aku tak percaya. Jibril datang jumpa aku. Dia beritahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 akan habis. Allah sedang sebut nama mereka ini di depan para malaikat dan Allah sedang banggakan. Tengok tu hamba-hambaku. Mereka sedang berzikir kepada Allah. Nama kita disebut di hadapan para malaikat. Tu. Kan? Malaikat kenal kan kita? Kenal. Dalam majlis besar-besar kan, kita pergi nadab majlis besar. Tiba-tiba orang yang datang yang paling besar sekali dia sebut nama kita. Kan? Kita pun tolong dia kan, kembang kerak macam tadi. Kerana apa? Kerana kita dibanggakan di hadapan. Ini Allah sebut di depan semua malaikat dia tu. Tu tengok tu. Dia kata cikgu yang pakai putih merah belah putih tu. Duk baca mengaji, berzikir kepada Allah, namanya di sebut di hadapan Allah. Dengan syarat mengaji. Mana? Tu seorang tu tidur je. Tak apa, dia tidur. Tidur pun dapat. Tidur dengan ditahan. Tahan. Dapat 5 minit dari jangan bunyi je. Ada kelas saya, doa saya di setempat tu, saya akan tahu 5 minit saya akan dengar bunyi dia. Dia memang dia tak boleh tahan lama. Lepas tu dia jaga balik slow balik. Lepas 15 minit bunyi pula. Saya dah tahu dah setiap 15 minit dia bunyi. Dia tahu masa saya tengok jam. Tak apa dia, tapi jangan kuat sangat sampai mengganggu. Apa saja yang mengganggu orang berdosa. Apa saja yang mengganggu orang berzikir kepada Allah, hukumnya berdosa. Mayang tepi kita ada orang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dah rupa imam dah, berdosa. Sebelah kita tu, kita duduk dalam kelas ni, sebelah kita ada orang. Kecuali dah sebelah kita ada tuaya, tu dia tak biasa ada. Kita cakap, dia mengganggu dia. Dia kata dia ni kalau ditarik rambut lah, diisi kepada dia rasa begitu je, dia telah mengganggu dia. Jadi begitu. Jangan ganggu orang dalam majlis mana-mana. Sekejap tu, majlis semayang apa semua, sekejap. Itu lagi stres kan, dia bukan kata kan, cerita. Jangan stres sangat. Ustaz kata kita tak nak, Ustaz kata semua saya, betul saya kata. Kami riwayatkan dan kami juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kami meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, keduanya bersaksi bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indahu." Artinya, ada buku. Tidaklah satu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka
rahmat menyelimuti mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan Allah menyebutkan mereka kepada para malaikat yang berada di sisi. Ini hadis sahih. Kalau orang kata betul ke Allah sebut? Ya. Ini hadis lah. Hadis sahih daripada Imam Muslim. Baik. Dalam ni ada 4 perkara Allah bagi. Cuba tengok betul. Pertama, Allah bagi apa? Pertama, melainkan para malaikat mengelilingi mereka. Itu satu. Yang kedua, rahmat menyelimuti mereka. Rahmat ni sama. Bukan rahmat menyanyi tu. Itu ada juga. Rahmat ni apa? Rahmat ni maksud dia asal dia riqatul qalbi. Asal makna dia. Rahmat ni maksud asal dia ialah rasa lembut hati. Itu maksud asal. Kalau sebut rahmat tu orang yang hati dia lembut sangat. Tak boleh tengok orang kesian, tengok binatang kesian, tengok orang susah kesian, tengok orang semua dia kesian. Itu maksud rahmat asalnya. Tetapi rahmat pada Allah ni, ulama kata tak boleh letak pada Allah. Mana pula kita boleh letak Allah ada hati? Kan? Jadi rahmat pada Allah ni diambil daripada makna. Dia adalah orang yang lembut hati ni biasanya orang yang baik. Kalau dia tengok kucing tak makan, dia bagi makan. Maksud daripada lembutnya hati dia bagi makan. Ada orang tak bagi. Lantak orang bunyi sampai pagi pun tak ada baginya. 10 hari pertama dunia itu semua orang dikabulkan dengan langsung. Habis itu. Baik, yang kedua, rahmat. Yang ketiga, ketenangan yang Allah bagi. Apa ketenangan? Ketenangan ini ialah sakinah. Ada orang nama sakinah ni? Ada orang nama sakinah lagi? Dia tu orang yang senang. Kalau dia pegang mata dia, dia akan tidur. Orang yang senang, sakinah. Sakinah ni ialah Allah bagi tenang supaya ditambahkan ibadah. Kalau dia rasa dia suruh tak ada nak buat apa, duit tak ada, apa tak ada, masuk pada situ, Allah akan bagi dia rasa, oh, selesai masalah dia. Duit tu belum dapat, tapi hati dia sudah selesai. Kalau dia bimbang, punya anak nak sekolah besok, anak nak pergi besok, anak nak kahwin besok, kita pun nak kahwin besok, jadi kata-kata Muslim itu dihinakan masuk majlis. Saya tadi, dia duduk di rumah sabut kan, sabut, balik rumah, bini nak hitam kita ke apa kan, nangis kami. Duduk dalam majlis ni, duduk sekejap je, Allah bagi itu sakinah. Saya tak? Kalau kata saya tak tenang pun tak? Saya tak tenang pun, saya lagi berserabut ada pergi majlis. Betul? Ada tak? Cek balik. Betul ke dia datang lagi ataupun dia datang buat apa? Daripada awal dia datang keluar rumah tadi, dia datang 20 minit tidak mungkin lah. Yang dalam pertemuan. Zikir dilakukan dengan hati atau habis itu ketenangan, kemudian Allah Ta'ala sebut nama kita di depan para malaikat. Zikir dilakukan dengan hati ataupun dilakukan dengan lidah. Apa yang terbaik adalah dilakukan bersama di antara hati dan lidah. Jika hanya salah satunya, maka hati lebih baik. Macam ni. Zikir yang paling baik sebut di mulut, bahasa dia, maknanya ialah dia faham bahawa dia sebut subhanallah tu, dia faham makna dia. Itu dia tanya. Makna subhanallah tu. Kita tanya nak kawan. Tanya orang perempuan. Pintu duit buka bagi mengenal itu. Kemudian tidak sepatutnya meninggalkan zikir dengan lidah yang disertai hadir di hati sebabkan bimbang sangka riak. Kemudian kata Imam Nawawi, zikir itu sebut subhanallah, 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 asal telinga kita dengar. Tetapi kata dia, jangan kerana kita takut orang kata kita riak, kita tinggalkan. Pandang. Mana kita tak bayangkan kenapa kita zikir dia ni, dan orang dengar dia kata riak pula. Itu maksud perkataan dia. Kata Imam Nawawi, kata dia apa? Apa yang mesti dilakukan dan berzikir dengan kedua-duanya sekaligus dan ditujukan untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sebutkan sebelumnya perkataan Fudail rahimahullah taala bahawa meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia itu adalah meninggalkan perbuatan itu dinamakan ri. Macam ni.
kita baca Quran kuat sikit lah. Kemudian orang kata, kemudian orang kata kamu ni riak tak? Kemudian kita baca pelan. Kata kenapa kamu tak baca kuat? Takut riak. Takut riak itu adalah riak. Faham tak? Meninggalkan amalan kerana orang itu adalah syirik kepada Allah SWT. Melakukan amalan kerana orang syirik kepada Allah. Sama je. Meninggal Quran kerana orang takut orang kata, malas dia main rumah ni. Dia berkata apa pula tak? Rasa riak kepada Allah SWT. Datang ke masjid nak tunjuk orang tengok, riak kepada Allah SWT. Sebab tu riak ni Nabi kata, dia kata takutlah kamu kepada asyirka, pada syirik yang kecil ini, kerana dia lebih akhfa min zati bin nam, kerana dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Jalan semut tu dah halus lah. Syirik ni lebih halus daripada tu tak nampak. Tiba-tiba kita jatuh. Rasanya macam okey dah ni. Tak. Ada je dia datang buat kan. Datang tadi semua semangat ikhlas kerana Allah. Duduk dalam ni, ada dia datang kan. Saya macam tengok dia betul. Dia semua duduk di belakang. Aku bukan nak ngaji, mak aku duduk depan. Jaga. Ini nak mengaji tu nak makan duduk belakang. Jangan. Semua tu dia rasa usik kita je kan. Nak rasa kita hebat, kita yang baik, kita yang paling bagus. Habis. Jaga tu. Dia sangat tersembunyi. Andainya seseorang membuka pintu perhatian manusia, kemudian menjaga diri daripada prasangka batil mereka, maka tidaklah patut baginya untuk menutup pintu-pintu kebaikan daripada dirinya dan menghilangkan sesuatu yang agung daripada perkara agama. Ini bukanlah kaedah orang yang memahami agama. Maksud ni, saya bagi contoh dia ni. Kita datang masuk dalam kelas ni, kemudian kita kata masuk duduk depan sana. Maksud dia, faham tak? Kita nak pergi duduk depan sana. Tapi tiba kata, malah dalam sini tu kata aku macam alim sangat duduk depan. Sedangkan faedah di depan sangat, dekat dengan guru lebih baik. Macam mana orang datang dekat dengan imam, yang paling dekat dengan imam tu yang paling apa? Tapi bila dia kata tak nak, nanti orang kata perkataan itu, perasaan itu dah mengeriak kepada Allah SWT. Meninggalkan sesuatu yang agung kerana takut orang kata. Sebab tu buat ibadah ni, buat. Sebab tu nama buat kerana Allah Ta'ala. Lantak orang kata apa. Aku kata duduk depan dapat tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 malaikat dulu tu. Habis tu kita berhenti kat situ. Nanti kita sambung pada surat 16 perkara yang kata itu kan cakap macam tu pula. Ini ada tanda surat 59. Baik, 74. Situ kita berhenti aku. Saya akan jelaskan tentang tidak digalak peringatan daripada membaca bismillah ketika ambil wudu. Walaupun dia disunat, tetapi disuruh. Faham dulu. Faham bahawa apabila Nabi SAW suruh, jadi hukumnya ada dua. Dia suruh, Nabi kata buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Kan? Nabi kata, wa ma atakum rasul faquluh. Apa yang Nabi suruh kamu ambil. Maknanya ada dua, sunat dan wajib. Bila Nabi suruh dia ada dua. Satu wajib, tak buat dosa. Satu sunat, buat dapat pahala. Tak buat tak dosa. Tapi dia suruh. Bila Nabi kata jangan buat, dia akan jadi dua hukum. Hukumnya haram dan hukumnya makruh. Ada dua je. Tapi jangan buat itu, jangan buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini. Sama ada dia haram kalau buat berdosa, ataupun dia makruh dibuat tak dosa tapi tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kalau Nabi suruh benda, larang tidak, hukumnya harus. Jadi lima hukum. Jadi
Bila Nabi kata suruh, dalam bab bismillah ni suruh sunat. Jadi Nabi suruh kita suruh kan? Buat. Kalau Nabi larang, walaupun makruh, tinggalkan. Walaupun dia makruh je katanya. Makruh je. Jangan. Kalau Nabi suruh tinggalkan. Ni habis ni surat 60. Saya dah baca dulu. Kemudian ni bab 59. Salah seorang teman rapat kami, iaitu Syekh Abdul Fattah Nasar Al-Maqdisi Az-Zahid, mengatakan disunatkan bagi orang yang berwuduk di awal wuduknya setelah mengucapkan basmalah untuk menyambungkannya dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Apa yang dikatakan beliau tidaklah mengapa, hanya sahaja hal ini tidak memiliki dasar daripada as-sunnah, dan kami tidak mendapati seorang pun daripada teman rapat kami dan selain mereka berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Baik, ini maknanya. Makna statement ni, pertama kata Imam Nawawi sahabat dia. Bukan, bila Imam Nawawi kata sahabat dia, bukan sahabat macam kita, sahabat kita. Maksud dia sahabat dia, guru mereka. Ada suruh baca ini. Kemudian Nawawi kata, tapi aku dapati bahawa doa ini, zikir ini tidak datang daripada Nabi. Faham tak? Tidak ada dalil khusus daripada Nabi suruh baca ini. Faham tu? Faham dulu. Kemudian dia kata tidak mengapa. Kalau perkataan tidak mengapa ni, bahasa Melayunya agak sukar dipahami. Bahasa Arabnya dia kata la ba'sa bih. Dalam istilah ilmu hadis, bila orang kata la ba'sa bih, maksudnya tidak berdosa melakukannya walaupun dia bukan datang daripada Nabi. Sebab doa dan zikir ini dia terlalu luas. Sebab tu doa boleh digunakan dengan bahasa apa pun, dengan apa doa pun, walaupun bukan daripada Nabi. Kita berdoalah apa pun, itu ittifaq ulama, boleh dengan syarat. Dengan syarat kita tidak mengiktikadkan yang doa itu datang daripada Nabi. Contoh kita baca ni, orang tanya kita mau baca, ni Nabi baca, itu tak boleh. Sebab bukan daripada Nabi. Jadi kita ini Imam Nawawi dia bawa semua supaya kita faham, oh ini doa yang kita buat daripada Nabi, ini doa yang ulama ajar, ini doa yang kita sendiri buat, supaya kita tidak mendustakan Nabi. Yang Nabi tak buat, kita kata Nabi buat. Ini untungnya kita faham Ustaz. Oh, rupanya yang dia baca tu bukan daripada Nabi. Kita berkata berdosa tak? Sebab doa bebas, baca apa pun. Kalau doa ni kena baca yang bacaan Nabi sahaja, maka kita tak boleh berdoa lagi. Macam mana? Kita hari berdoa, Rasulullah, ya Allah bagilah tu, ya Allah bagilah tu. Nabi tak pernah cakap itu. Ada pernah Nabi cakap itu? Kalau Nabi orang Arab, takkan Nabi cakap Allah bagi aku tu. Nabi orang Melayu. Jadi ittifaq ulama kata, apa doa pun dalam bab doa bebas, tetapi doa yang dibacakan oleh Nabi itu paling afdal, dipilih dulu. Tetapi bila kita baca doa ni, boleh dengan syarat kita tahu, oh ni doa ni bukan Nabi baca ketika ni. Tak ada. Jadi pilih lah. Nak buat pun tak berdosa, tak buat pun tak ada apa-apa. Jangan kata Nabi buat je. Faham tak? Faham? Kalau nak baca doa ni, kata Imam Nawawi, jangan ikut yang Nabi baca, tetapi kita kata ini disunatkan oleh para ulama. Dan ulama pun mereka memasukkannya bukan suka-suka. Ada sandaran-sandaran mereka ambil masukkan untuk dijadikan amalan. Senang katalah tuan, kita akan jumpa orang yang akan kata dia adalah melakukan bid'ah, kan? Perkataan bid'ah ni dada-dada. Dada-dada sepanjang kita masalah itu. Jadi kita bangga baca doa ni, baca doa pas.
Baca doa nafsu Melayu, waktu sujud, boleh tak? Boleh. Sujud. Kan Nabi kata tempat yang paling makbul ya, di tempat yang sujud ataupun sebelum kita bagi salam, baca dalam bahasa Melayu. Lepas bagi salam, apa yang last ni? Yang last ni ayat. Nampak penuh Ustaz tak semayang. Fil alamin. Ustaz tak semayang kamu ni. Ingat. Fil alamin innaka hamidun majid. Habis. Selepas itulah paling waktu yang paling makbulnya doa di sisi Allah SWT. Kalau kita nak ambil masa yang panjang di situ, pasal solat lah dengan jadi imam. Lepas semayang sunat isyak di rumah tu, selepas bagi salam berdoa lah sampailah orang azan waktu subuh. Sama. Orang buat tak? Ya. Sebab waktu yang paling makbul ialah waktu itu. Cuma kita yang tak buat. Tak ada kat situ. Semayang beriman, baca kat dia. Imam bagi salam. Kita teruskan lagi doa tu. Maknanya kata lebih sikit tak apa. Tak sejak. Begini. Kita mana? Yuk. Macam mana? Yuktal imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau tak ikut, imam rokok, kita sujud batal lah. Batal. Tetapi bila imam bagi salam, habislah dia punya kerjanya. Dia punya pangkat tu sudah habis. Anak, dia dulu dia jadi bos kita, tiba-tiba dia bersama. Tetapi dia tak boleh bagi kat dia lah. Kan? Maksudnya imam, bila imam bagi salam, habis. Jadi imam tu kan, walaupun ada ulama kata dia nak cerita makmum, walaupun ada ulama kata makmum kena ikut sama imam dengan lama tengah, itu perbahasan dia. Tetapi tidak mengikut. Kan? Ataupun nak duduk. Tapi ada ulama kata dia lebih afdalnya dicepatkan bersama-sama dengan imam. Tapi tak ada masalah dari sembahyang kita sebab dia sudah habis. Dia dah habis. Tak ada masalah kepada kita punya mengganggu solat kita. Doa macam mana tu. Tapi sebaiknya kita buat tu dalam solat sunat kita kan. Satu pun tak kacau. Kan imam kita ni kadang-kadang satu hal tu. Masa dia jadi imam punya panjang. Dia semayang sunat semua-semua pun pendek. Halo. Sebab tu semayang sunat ini seafdal-afdalnya biru. Nabi jangan semayang di masjid, semayang sunat. Apatah lagi semayang Jumaat, semayang sunat, Nabi tak semua nak semayang di masjid. Dia akan semayang di Nabi balik rumah. Jauh ke rumah Nabi? Rumah Nabi? Sebelah tubuh tuan. Supaya pergi Mekah tu kubur Nabi SAW tu adalah satu part daripada bilik Nabi SAW bersama Aisyah. Rumah dia. Kita pun boleh balik ke rumah. Sebab tu Nabi kata jangan kamu solat selepas solat Jumaat sebelum kamu keluar ataupun sebelum kamu bercakap-cakap. Alhamdulillah. Jadi sebab tu lepas sembahyang Jumaat kita nak solat 2 rakaat tu sama ada kita keluar balik rumah ataupun kita nak sembahyang di masjid, kita bercakap dengan orang tanya dengan keadaan supaya membezakan. Tapi ulama kata sebab kita cakap tak nak kan? Jadi pindahlah tempat tu, pindahkan tempat tu sikit supaya mengambil makna kita balik rumah. Itu maksud dia. Mana dia pergi je pindah-pindah tu. Apa yang sama ni? Sejak di situ, sejak di situ. Kan? Dan kita pun dah buat selalu bila kita tanya. Tak. Kamu tengok buat dia buat lah dia. Itu sebab mengambil faedah daripada Nabi semayang keluar. Lepas Jumaat dia balik rumah. Kita pun bergerak sedikit mengambil sunnah tu ke tempat kita bukan tempat itu. Dia kan? Habis? Boleh faham ya? Setelah selesai berwuduk mengucapkan ini benar-benar daripada Nabi SAW. Ini yang benar-benar Nabi baca selepas Nabi wuduk. Setelah selesai berwuduk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nanti. Jadi tinggal tunggu nanti dia mau balik baca doa selepas tadi kan. Bahasa Melayu boleh, jangan syarat baca dalam hati. Ini bahaya ni. Dia potong di situ balik lagi. Ustaz kata boleh baca tu. Balik dia bagi dia salam. Ya Allah, baca Melayu. Oh, tak boleh kena. Tak boleh kata boleh baca bahasa Melayu dalam soalan. Tak boleh. Bahasa selain bahasa Arab boleh baca dalam dia dah kena tuan. Dia kata potong di situ. Dia balik dia buat. Bila orang tanya, boleh ke? Boleh. Tak punya kata boleh. Gitu. Boleh tu maksud boleh dalam kalau bahasa Arab silakan. Bahasa Arab silakan. Tuan tentunya bahasa Arab. Doalah bahasa Arab. Apa saja dibenar dalam solat. Walaupun Salman Al-Farisi itu dia sahabat Nabi yang paling dekat dan dia adalah orang Parsi, orang Iran. Tidak pernah riwayat kita temui dia berdoa dalam bahasa Parsi dalam solat. Tetap dalam bahasa itu dari dia. Jangan. Itu saya kata doa dan hati. Doalah nanti sepanjang-panjang subuh pun. Baik, selepas kita ambil wudu, jangan lupa baca ini. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yakin tuan-tuan semua hafal doa ni. Ada setengah-setengah tempat saya baca ikut supaya menjelaskan bacaan itu. Dan tapi di sini saya tengok rupa pun saya kenal semua orang hafal. Ada masalah. Tengok muka pun ada macam bintang, macam bulan, cerah semua. Jadi tak payah tanya lah. Memang maksud saya bintang bulan tu bukan muka dia. Dekat tudung dia ada kelip-kelip. Maksud saya itu bukan. Jadi percaya apa? Percaya. Kami meriwayatkan lagi, kita tengok apa penjelasan Imam Nawawi tentang bacaan tadi. Kami meriwayatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa," siapa-siapa yang mengambil wudu, faqal, maka dia berkata, maksud selesai dia ambil wudu, dia pun angkat tangan. Angkat tangan tak boleh Ustaz. Ini pun bahaya juga. Bila kita kata setelah ambil wudu dia angkat tangan. Ustaz kata angkat tangan tu. Kamu tak angkat tangan. Maksud dia berdoa tu angkat tangan. Doa tak angkat tu tak apa. Tak buat apa-apa tu berdoa. Maksud angkat tangan tu biasanya orang berdoa kan. Kalau kita keluar tu tegak begitu je. Satu ada kita kata Ustaz angkat tangan. Maksud dia berdoa tu angkat tangan pun berdoa. Asyhadu, dia kata masuk keluar tu dia kata lepas dulu dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takat tu dulu. Takat tu riwayat yang sahih daripada Imam Muslim. Imam Muslim kata doanya sampai situ saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pendapat yang dibawa hadis daripada Imam Muslim. Kata Imam Muslim, kalau membaca setakat itu, futihat lahu abwabul jannah, Allah akan buka pintu surga as-samaniyah, 8. Jadi surga ni ada 8 pintu. Bukan. Ada orang boleh masuk ke 8 pintu, ada orang masuk ikut pintu dia. Ada orang masuk pintu solat, ada orang masuk pintu puasa, ada orang masuk pintu buat baik pada ibu bapa. Tuan, ada satu pintu khas. Biar walidain, orang jaga mak dia, jaga bapak dia, ni orang ni memang hebat. Ada pintu dia sendiri. Ada orang yang masuk ke 8 suka dia. Pintu mana pun dia masuk, suka aku lah kata dia. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia katakan masuk. Ada tak lagi orang selain dia? Ada. Siapa? Siapa enggak? Orang perempuan. Demo ni hebat tu ni. Tu pun galak jadi orang lelaki.
Tak puas hati jadi orang perempuan, nak jadi orang lelaki katanya. Orang lelaki tak ada tu. Kan? Nabi kata apa? Iza solat mar'atu, bila semayang yang saya pakai disebut dalam Nabi. Iza solat mar'atu umusaha, bila orang perempuan tu semayang 5 waktu semayang fardu saja. Sunat tak pernah semayang, sunat sekali haram tak pernah. Kemudian wasomat syahraha, puasa fardu saja. Puasa Senin tak ada, puasa Khamis tak ada, apa waktu puasa sunat tak ada. Kemudian wahafizat farjaha, jaga marwahnya sebagai orang perempuan. Kemudian wa'ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Nabi kata apa? Allah kata pada hari kiamat, kamu masuklah ke mana-mana pintu yang kamu sebut. Itu nak jadi orang lelaki juga. Tak berhati kan? Kalau buat tak puas hati ni sebab boleh. Ustaz dari pasal pagi-pagi jangan tak keluar balik. Tak boleh balik ke orang. Dia mau ramai. Dia asyik, dia mau ramai. Dia kata ke? Jadi masuklah ke depan pintu. Jadi jangan teruk sangat. Jangan teruk sangat. Jagalah. Jaga suami elok, selamat. Jaga tu. Tak semayang banyak tak apa. Tak baca Quran banyak tak apa. Jaga rumput tu elok. Bayar di sini lah. Senang lah. Senang. Kita orang pergi kena semayang sunat, bangun malam tahajud, kena baca Quran, kena cari duit, kena kerja, kena macam-macam bala pun letak kepala. Dia malah duduk rumah. Sehingga kan mereka pun afdal semayang di rumah apa semua, walaupun tak dilarang ke masjid, tapi afdal di rumah, duduk rumah, jaga anak, jaga suami, mereka masuk surga. Senang kan? Tapi nak cari susah. Susah juga. Biar aku mengaji lah, kalau rumah kan kena buat ayah orang tua ni biar rumah. Berat. Itu seringan dia. Baik. Kalau dia baca sampai takat itu ke buka, apa-apa pintu surga dibuka untuknya. Kemudian yadkhulu min ayyiha sya'. Allah Taala kata kepada dia, masuklah mana-mana pintu surga. Nak masuk pintu puasa ke, kan kita ada satu pintu rayyan kan? Pintu rayyan dalam puasa kan? Pintu ni kau masuk, ikutlah. Punya mudahnya lepas duduk baca asyhadu alla ilaha illallah, tapi berapa hari tak buat. Subuh tadi pun lebur tak baca. Tu. Nampak kita senang kan? Tapi pagi tadi puluh bukan pagi tadi. Udah berbulan-bulan lupa rupanya. Pagi tadi je. Boleh tak? Alah sunat Ustaz. Itu ayat dia. Sunat Ustaz. Sunat pun Allah bagi masuk. Dia nak buat kalah orang baju, orang yang susah. Ini yang paling senang orang lagi. Tak buat juga. Sampai dekat tu. Kemudian apa maksud dia? Maksud dia tu terjemahan tu baca sendiri. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dengan tambahan. Ini tambahan pula. Imam Tirmizi bawa satu hadis, Nabi baca juga. Bukan Nabi tak baca, hadis sahih juga. Tambahannya ialah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ini tambahan dia. Nanti orang kata tak adalah hadis kata baca sampai takat itu je. Dia baca satu hadis je. Baca Imam Muslim je. Sedangkan Imam Tirmizi bawa hadis yang sahih juga daripada Nabi. Nabi juga baca ini. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang menyucikan diri. Ini semua orang baca. Kepada kat tu. Lebih pada tu tak ada hadis. Ada lagi satu orang tambah. Apa dia? Wa ja'alni min ibadikas salihin. Ada kan? Itu ulama. Dan ada riwayat yang daripada Nabi ni. Jadi bacaan daripada Nabi ni, kata Imam Nawawi dalam kitab ni,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Faham ke makna ni? Entah ni buku ada. Saya Ustaz daripada alam azali, saya tak boleh mengapai bahasa Arab. Bila mengapai bahasa Arab ni saya demam. Bila mengapai bahasa Arab saya demam. Nah ni, dia punya ni. Ada bahasa terjemahan dia ada. Dah tak boleh sangat bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab tu bahasa yang paling abdul yang Nabi baca, tapi dia tak boleh. Oleh kerana dia tak boleh, dia pun tinggal tak baca. Itu rugi. Bacalah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah sampai habis. Kalau bahasa Melayu pun tak tahu, tak tahulah kamu orang apa. Saya ni siap Ustaz, siap baca. Saya ni Jawa lah baca. Maka tu doa boleh apa saja dengan bahasa apa pun, kecuali ittifaq ulama kata yang paling afdal lapasnya daripada Nabi. Itu yang paling afdal. Kalau dah tak boleh, baca apa pun baca. Kalau saya tak boleh baca tak, sebab saya bisu. Kalau bisu, bahasa isyarat. Bahasa isyarat Allah faham. Bahasa isyarat itu pun Allah yang buat. Bahasa apa boleh baca? Bacalah, jangan tinggal baca je. Lepas rugi sangat, lepas ambil wudu. Sedangkan nampak ni, sedangkan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi kan disuruh Imam Nawawi kata baca banyak itu. Imam Nawawi nak terang balik. Dia kata apa? Diriwayatkan oleh Nasa'i di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah dan selainnya dengan sanad yang dhaif. Jadi yang subhanakallah ini hadisnya hadis dhaif. Awal-awal hari kita dah kata dalam bab doa dan bab zikir boleh digunakan hadis dhaif untuk amalan zikir dan amalan doa. Ittifaq ulama. Yang tak boleh menggunakan hadis dhaif ni ialah tentang hukum haram dan halal. Kita nak ambil hukum daripada hadis dhaif tak boleh. Bab akidah tak boleh ambil daripada hadis dhaif. Tetapi bab amalan, silakan selama mana dia hadis dhaif dan bukan palsu. Hadis palsu dan hadis dhaif ini berbeza sangat. Hadis palsu ni ialah hadis yang direka-reka. Ada satu hari, ada orang dia jual telur. Kemudian dia tak apa nak laku pun. Dia pun tulis susah. Ini cerita dia. Ada riwayat. Dia tulis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah. Contoh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, siapa yang makan terus setiap hari, dia akan masuk surga kita selama-lama pintu. Itu hanya dia. Orang pun baca hari itu, kenapa ni? Masuk surga makan terus, macam ni. Dah terus ni ada. Itu hadis. Itu bahaya hadis palsu. Selain maknanya kalau doa tu hadis palsu kita tak boleh baca. Tetapi kalau dia hadis dhaif, kita boleh baca dengan syarat. Kita praktikan bukan Nabi baca doa. Kena iktikad itu. Nabi tak baca, tapi disunatkan baca sebab ada amalan-amalan sahabat, ada amalan salafus soleh yang membaca. Faham tu? Jadi bila kita baca kitab Imam Nawawi ni, kita tahu yang mana yang Nabi baca, yang mana yang Nabi tak baca, yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh. Jadi boleh tak baca subhanallah ni? Silakan. Dengan syarat bukan mengiktikad Nabi baca. Sebab apa yang kita kata Nabi buat dan Nabi tak buat, hukumnya man kataba alayya muta'ammidan ataupun man kazzaba alayya, siapa yang mendustakan aku, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia telah menempatkan satu tempat dalam neraka Allah SWT. Itu bahaya dia. Kata Nabi baca doa ni dia, sedangkan Nabi tak baca. Itu tipu atas nama Nabi. Sediakan tempat dalam neraka Allah SWT.
Sebab tu bahayanya hadis. Selagi dia daif, silakan. Dengan syarat kita faham dia hadis. Sebab tu Imam Nawawi dah sebut dalam kitab. Bolehlah. Dia jangan tanya dah. Ustaz kata bid'ah, Nabi semua dia kata dah boleh amal, dan Imam Nawawi dah jelaskan dia hadis dah. Boleh? Boleh kan? Kami riwayatkan, jadi senang-senangnya baca tadi tu. Yang paling abdah, yang senang, yang tak ada masalah, doa yang tadi sampai dekat. Yang masalahnya bukan masalah hadis dhaif ni ataupun hadis sahih. Yang masalahnya ialah tak baca. Itu salah. Jadi cerita pasal dhaif sahih dan dia haram baca. Baca kan, baca. Benda ni kalau nak buat jadi amalan, dia akan buat. Kalau tak jadi amalan, memang susah. Keluar rumah tadi kan, keluar rumah tadi tuan-tuan semua baca. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Nabi tak bertinggal. Semua baca. Tengok muka betul. Kan? Baca. Kerana jadi amalan. Cuba tak jadi amalan. Kita dah baca kan? Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Nabi kata, Allah kata kat dia, wa ufita, wa budita, wa wufita. Allah akan cukupkan segala keperluan dia. Dia datang mengaji, dia baca tu, di rumah dia selesai masalah dia. Itu yang kan? Okey, suruh-suruh. Tuan datang sini, balik rumah selesai masalah. Suami tuan basuh pinggang, basuh buah, cat rumah, semua dia buat. Ganti bumbu, ganti taruh, semua dia buat. Tapi dah tak baca. Kan? Waktu fitnah, waktu kita, Allah kata Allah akan cukup keperluan dia, Allah akan jaga dia, Allah akan beri hidayah pada dia, Allah akan selamatkan dia, apa bahaya tak ada. Semua Allah jaga dia sepanjang dia baca doa itu keluar daripada, tak kena tipu. Beli beras palsu. Dia dah malu. Saya tengok semalam orang tu kan, apa dulu kita ke mana? Lu heran Buat plastik kan? Ada. Buat plastik boleh kan? Kita berapa banyak konten plastik tu. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah percaya kita beli barang tu tak begitu murah. Dapat ikan yang ada ikan yang 5 cucuk. Besar. Ayam cucuk. Bukan. Ikan ni kalau dia kumpul satu ubat dia, satu bikit dia untuk satu tong besar tu, dia boleh tahan berbulan-bulan. Bila dia keluar dia untuk kilat. Kan? Letak di luar kena ni setengah jam, mudah. Terburai tu. Tapi baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian masuk pasar. Siapa yang masuk pasar? Man daqala suq. Siapa yang masuk ke pasar, kata Nabi, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun wa la yamut wa huwa biyadikal khair. Allah akan jaga dalam pasar. Dan Allah akan buang dosa dia 1000, Allah gantikan pahala 1000. Orang perempuan ni kalau saya selalu tengok dia masuk pasar, kasih jumpa lah. Semua baca doa ni masuk dalam. Hebatnya orang sini. Baca. Baik. Habis itu. Kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa summa qala." Siapa yang ambil wudu kemudian dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Qabla an yatakallam, sebelum dia berkata-kata. Maksud dia ambil wudu, jangan cakap apa lagi. Masalahnya, lepas dia ambil wudu, memang dia tak berkata-kata. Tetapi dia berkata-kata masa ambil wudu tadi. Lagi turun tu. Duduk sembang, mata tengok, sembang, tangan basuh, kaki basuh, duduk sembang dengan orang. Dan ambil wudu ni kena ada fa'ahsanal wudu, fakta. Ghufira lahu ma bainal wudu'ain, maka diampunkan dosanya di antara dua wudu. Maknanya kalau batal wudu dia ambil lagi. Sepanjang itu dia diampunkan dosanya. Dosa apa? Dosa kecil diampunkan. Saya tak ada dosa, Ustaz. Jadi saya tak ambil wudu. Tak ada dosa. Dia hebat ke? Tak ada dosa.
Bukan. Kita terlintas dalam hati pun dosa. Bukan kata Maksud ni memang betul-betul nak kata. Apa lagi kita kata? Pagi dari nak keluar, elok je pakai elok, pakai sopan, niat nak pergi lagi. Sampai pagi tu jumpa member. Sempang sekejap. Kan? Siapa ustaz ni? Tak ambil tu. Iya, tak mau ustaz tu. Itu baru nak mandi je. Dah, kena tu dosa kecil tu. Umpan. Masuk lagi, diampunkan dosa. Ambil wuduk, diampunkan dosa. Baca doa, diampunkan dosa. Ampun. Banyaknya diampunkan dosa. Dosa kita. Pergi mengendap rumah orang, berdosa. Bukan mengendap orang. Dia ada beli barang, baru je lori sampai. Kita ada sebelah sini dengan orang. Lalu kita tengok sampai nampak anak. Siapa yang melihat di dalam rumah orang tanpa izin tuannya hukumnya haram, berdosa, dan dosa itu diampunkan dengan dikuruskan. Jangan tengok orang. Bukan orang sini kan. Kita cakap betul, kita cakap tak. Orang sini semua baik. Tapi yang saya cakap betul orang sini. Maksudnya siapa yang berwuduk kemudian membaca itu dan Allah akan ampun dosa. Sanad hadis ini dinilai dhaif. Kita faham. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tetapi boleh diamalkan dengan syarat-syarat tadi. Boleh tak? Jadi itu bid'ah tu Nabi tak buat. Tuan, hadis dhaif ni bukannya Nabi tak buat. Sebab dia tidak dipastikannya. Sebab riwayat dia agak tak kuat, kan? Mungkin betul. Mungkin tak. Tapi kita waktu kita tak boleh mengiktikadnya benar Nabi kata macam ni, tapi boleh diamalkan. Nak amal apa? Hak tadi, hak saya pun tak amal lagi. Nak tambah lagi. Tak payahlah. Banyak kalau nak habiskan satu kitab tuan-tuan, tak tahulah. Hak sikit pun tak tahu. Nabi kata, keluar rumah membacalah Allahumma inni as'aluka khairal maulat wa khairal makhraj, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa Allah ya Allah tawakkalna. Apa yang kata sekarang? Tak buat gitu kan? Nabi kata masuk rumah bagi salam, tak juga. Nabi baca dalam bismillah, tak juga. Nak makan baca bismillah, tak juga. Nak makan basuh dua tangan, tak juga. Apa benda yang kita buat kita tahu? Berdoa kepada Allah agar kita dapat buat semua benda-benda ni. Kalau kita buat selalu dapat. Nabi kata makan bubur dan saprah katanya. Tak ada saprah, orang kata bubur. Macam mana? Mak-mak kita dulu cukup jaga benda ni. Buat kenduri yang tak ada saprah, batal kenduri. Betul? Betul tak? Betul bagi buat tadi lah. Dulu lah. Pertama sekali dia nak hidang pada buruk saprah. Kalau tak ada saprah, batal kenduri ni. Tu saprah pun elok-elok. Ada yang jahit dengan pakai peminang ketat-ketat right sendiri. Bunga-bunga ni ada. Sekarang ada. Tanya orang rumah kita. Ada kan? Itu tak pandai ya. Kami ada di rumah. Allah saprah ada. Tudung kami ada sama banyak dengan saprah. Ada. Jalan. Tak ada. Bukan saprah tu wajib. Maknanya ada benda-benda yang Nabi suruh buat kita tak buat. Itu saja. Benda-benda yang ringan-ringan kan? Yang ringan-ringan kan? Nabi kata jangan tinggal satu apa pun dalam pinggan kamu, kerana dia akan dimakan oleh syaitan. Bila kita makan, habiskan semua. Dan kalau boleh gigi, jilat. Pergi kenduri kau? Jilat. Terus jilat beberapa hari tak makan. Tak makan jilat pinggan. Tak, bukan maksud jilat pinggan itu. Bukan maksud menghabiskan. Jangan tinggal satu pun sisa kepada syaitan. Nasihat Nabi, jangan bagi syaitan. Itu musuh kita. Kita makan, tinggal bagi dia makan. Kan? Tak boleh buat. Benda senang.
Kalau dia buat rupa itu, orang lelaki rupa selamat. Tak ada pinggan yang tak dibasuh. Suami dia terjilat semua pinggan, basuh semua. Betul? Betul kan? Dia ada datang kan? Kakak sikit saya dekat pokok. Baik. Dan di antara sunnahnya lagi, tuan, yang bagi tuan-tuan. Kalau kita mengajar lah, kita berhentilah pada tepat pada waktunya. Okey? Itu pun tidak sudah. Nanti kita akan tambah pada 70. Jadi jangan lupa baca doa lepas wudu tadi ya. Yang kita bacakan itu kurang-kurangnya. Last saya sebut balik, mesti ingat. Kita jangan lupa lepas baca wudu. Yang paling senang sekali keluar pada bil air. Satu perkataan yang pendek, jangan lupa ghufran laka. Itu jangan lupa tutup pernah kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan jadi amalan kita sampai kita. InsyaAllah. Ada soalan? Sebenarnya? Oh, ni tak masuk tajuk kita lah. Ini umum ni. Masa-masa terkubat. Okey. Dari masa dia terbit matahari pada 10 dan jatuh matahari 13 Hijab. Jadi masa ukuran ke awal ada yang mengatakan matahari segala, ada yang mengatakan sembahyang hari raya membawa perubahan. Jadi kalau naik matahari itu perubahan jadi macam tak bersempurna masuk perubahan. Ada setengah itu menilai daripada selepas sembahyang dia itu baru ini. Dalam muktamad mazhab kita yang banyak pembahasan. Yang muktamad adalah ini ialah waktu bermulanya berkorban itu terbitnya fajar dan kemudian masanya ialah sekadar sembahyang dan baca khutbah. Sekadar. Maksudnya kalau biasanya sembahyang dengan baca khutbah itu berapa lama? 15 minit lah. 10 pada kalau yang laju kan. Ada yang lagi pendek. Dia datang sembahyang, baca khutbah dia baca ni. Alhamdulillah. Ittaqullah. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Habis. 30 saat dia. Baca khutbah cukup je tu. Baca khutbah, bismillah tu ya Quran. Puji-puji bagi Allah, ittaqullah, doa untuk orang mukmin kan? 5 rukun selesai. Berapa lama? Alhamdulillah, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Selesai. Habis khutbah. Sah. Kadang itulah. Habis tu bermulalah waktu yang untuk berkorban. Sampailah 13. Walaupun nanti ada perbahasan lagi. Imam Nabi kata sampai 12 ada. Hari 13 itu cerita lain. Jadi masa tu kita dah walaupun dia tak pergi sembahyang. Bukan dia kena sembahyang. Dia duduk di rumah. Dia beli dah seekor kambing. Hari ni aku nak korban. Masa nak korban tu tengok waktu bukan dia sembahyang ataupun imam tu sembahyang. Terbit fajar tu, kemudian terbit matahari, kemudian itu kau sendiri. Kalau masa 15 minit waktu bila? Segala ke apa itu orang dulu tak ada ukuran kan. Dia sebut segala apa. Sekarang dia tak sebut segala pun apa. Jadi masa tu dia korban rumah je. Bagi Dah masa waktu lah. Dia sebelah lah. Dia tak boleh main lagi dia tahu apa. Itu boleh tak? boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن طاعة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.